Haha, jadi guys, di depan aku ni kan, cuba orang teka, yang ni yang lama ke yang baru? Di atas permintaan ramai, beta mendengar keluhan pengguna-pengguna segmen skuter Nova ni. Dan yang ni yang terbaru, look yang terbaru, variant terbaru, dah ditambah baik dengan capacity engine dia, dan ada beberapa bahagian yang dikemas kini. So kita tengok lagi detail macam mana guys. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Dan dulu sebelum ni 160cc, dan kali ini berkapasiti enjin 183cc. Makin power, makin padu guys. So kita detailkan spek enjin dia macam mana. Kalau kita tengok enjin dia dahulu, enjin type liquid cool, single cylinder, 4 stroke SOHC, 4 valve, berkapasiti enjin 183.3cc dengan 17.6 Nm of torque pada 5,500 rpm dan 13.5 kW pada 8,000 rpm. Transmission automatic CVT, sistem starter elektrik, front suspension telescopic fork, rear suspension dual gas charge shock absorber dengan front brake single disc ABS plus TCS, rear brake single disc ABS plus TCS. Nova 200 didatangkan dengan berat 150 kg, kapasiti tangki dia 10 liter. Kita lihat kapasiti bawah seat ni agak luas. Aku rasa sebiji helmet lepas, full face lepas, dan ada extra space kat sini, memang luas. Aku suka dengan kompartmen bawah seat ni guys. Dan lagi satu, di bahagian seat ni korang tengok dia ada back rest kat belakang sini. Memang bagus untuk tunggangan jalan jauh, long distance. Memang benda ni sangat membantu. Kita try duduk dekat atas dia sekejap. Okey. Ketinggian tempat duduk dia 778 mm guys. Okey. Cockpit dia macam ni guys. LCD meter. Simple but nice. Dia ada kompartmen depan ni, pocket kompartmen. Ia digunakan secara magnetik. Senang. Dan terdapat juga dua port pengecas USB type A dan C. Okey. Magnetik. Keseluruhan lampu LED penuh guys, depan dan belakang, dan di hadapan dia ada DRL kelilingi lampu ni. Alright. Yang ni warna neon pulse. Sebab apa aku duduk di bahagian depan ni? Sebab dia dah upgrade bawah ni dengan winglet ni. Ini sebelum ni memang Nova 160 dia tak ada. Dan kali ni dia datang dengan winglet yang terbaru ni. Rampak rancak kan. Smart pun smart kan. Tapi color neon pulse ni kan, warna dia memang menangkap mata lah. Ni di bahagian fork hadapan ni diturunkan sikit, so dia lagi rendah lah di bahagian hadapan ni. Dan kalau standard aku rasa dia tinggi sikit lah. Selain daripada neon pulse tu, dia ada warna nano grey
dan sebelah sana Nordic Blue. Ada 3 warna pilihan untuk korang. Yang paling menarik sekali, harga dia. Harga yang ditawarkan memang cukup mampu milik, RM8,488. Kalau korang compare dengan 160, Nova 160, itu hari kan, harga dia 8,000 lebih. 8,000 lebih. Dan kini hanya naik sedikit, 8,448. So, jurang yang agak sikit dan korang dapat spek yang cukup berbaloi. Tak gitu? Okey, jadi baik, itu saja perkongsian, dan kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment and share, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Okay. Smart. Jadi baik, kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini, boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright, tak ada masalah. So, nak dapatkan jentera idaman korang, turun ke Chaiken Motorcycle.